Nampak dah. Tapi tak sure lah halal ke tak ni. Nak kena tanya kan. Aku tak halal lah. Okay. Hong Kori nak masak lah ni je lah. Dia. Kita tengok dulu. Wih, mohon tu. 5 ni. Oh? 5 ni. Mohon lebih. Satu. Ni per kilo ke macam mana? Per kilo lah. Wih, boleh ni. Macam mau. Tu bawah tu. Aku nak bawah tu. Hari ni kita akan membeli belah roti. Sebab apa? Di France roti dapat Rotterdam. Di Swiss. Swiss ni roti murah. Kita tak Beli. Tolong beli untuk saya. Nak beli. Dia dong ambil dong. Kita ada kurkum. Bunyi. Ni hidup. Alia apa dah? Halia dah. Wih, malam ni nak masak boleh. Kalau Melayu mudah. Pisang kan. Mungkin main gede. Banana. Banana ni. Sis kelang. Biomax Heveler Bananen. Biomax. Heveler Bananen. Ui, panjang benar nama dia. Rigi Kum. Satu mountain yang sangat indah kat Switzerland. InsyaAllah. Selamat nak pergi mana, Mat? Mana? Jom balik Kulim. Balik Kulim, jom kita balik Kulim. Rigi Kulum. Kita akan ke mana Ustaz Adli dah? Kita akan ke Mount Rigi ataupun dikenali sebagai Rigi Kum. 4 Celsius katanya. Okay, kita on the way naik Bukit Bendera. Bukit Bendera ni yang kedua di Switzerland. Cawangan Switzerland. Yang satu lagi yang asal dia di mana? Di Penang. Oi, lembu. Soalnya orang kata kena khabar di rumah. Dapat tengok gambar elok, dapat barang. Ni indah rupa dia khabar. Orang kata lawa, bila tengok lagi lawa. Tu. Kita dah dekat Rigi Kum. Ya, tengok tempat kita. Very very beautiful. Dekat atas gunung Rigi. Tengok sikit. Tu dia. Lepas ni boleh nak mesej lagi. Pakai frame pass. Dekat Gulim ni, Mat? Tahu Bukit mana? Bukit Junjung. Ni Gulim. Ulama Gulim. Ini Ulama Gulim 2030. Ni tempat dia duduk bertapa. Okay, bismillah. Hari ni kami ada dekat Rigi Kum. Kami ada tengok pemandangan satu yang indah. Cuba tengok. Cuba try tengok. Tu. Indahnya di suasana.
Oh lawa weh, kat Switzerland. Aku sampai kat Switzerland. Sampai kat sama ni dalam TV kan. Rare TV. Hari ni Rare Kulim. Thank you kepada Rare TV sebab tolong beritahu tempat-tempat yang menarik. Terima kasih. Zoom. Kita tengok ni. Lawan hukum. Tim lawan hukum. Steady tak ada yang view. Tidur Tak ramai dah Salji. Kau tak ramai dengan Salji. Dekat lah kau. Tengok taksi kan. Tak aim. Ini kami akan tengok pemandangan Gunung Kulim. Itu dia. Kulim puak. Udah tak relax lah. Weh, yang ni betul-betul ni. Rancang sobat. Sekarang kita berada di Regikub. Sejuk tadi, kuat. Sangat sejuk tadi. Salji pun dah. Salji. Dan jagaan suhu. Esok akan turun salji, yes. ¿Cómo se llama? Tung sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Okay, Alhamdulillah. Ada lagi belum apa nak sebut dah. Bukan. Tapi di Swiss kan. Tadi ni ada salji semuanya. Kalau kita nak berwuduk, kita tak nak dengan salji yang kerah macam ni. Apa yang kita kena buat? Kita kena tunggu dia jadi cair dulu. Jadi lepas dia cair, kita boleh berwuduk. Ini seperti mana Imam Bajuri dalam hasyiah beliau terhadap Fathul Qadir. Okay, hari ni kami nak pergi ke Interlaken dan ke Spice, InsyaAllah. Jalan kami sangat jauh. Makan yang
terbaik untuk Makan yang terbaik. Sekali lagi? sangat-sangat tak dapat lah. Minta doakan yang terbaik untuk perjalanan kami. Sejuk ni malam-malam ni. Kami nak balik ke rumah dah, nak rehat sekejap ni. Mungkin balik rumah awal sikit kot. No, selalu balik rumah lewat. Nanti balik awal sikit lah. InsyaAllah akan cari train untuk ke Interlaken pula. Untuk dengan cari barang masak. Kami masak lah ni. InsyaAllah. Pagi buka ni kami masak. Kami dua masak. Kita tengok jadi apa. Macam beli bahan dah cukup dah lah. Itulah, kita balun je, kita balun je. Satu, dua, 1, 2, 3, 4 dek. Hah? Wah. Kita beli ni apa sangat lah. Lebih mahal kok. Ada tak scan tak? Kalau kita beli 3. 1, 2, 4. 3. Ni aku tambah ni 4. Susu lah. Okay, sekarang kita berada di Switzerland. Kita dalam trip menuju pulang ke rumah yang kita ataupun homestay yang kita sewa. Cip, masak apa tu Cip? Oh, saya tolong daripada apa je. Oh ya. Budak Syubro masak. Budak Syubro. Abang Syubro. Boleh buat bunyi Bo kari sikit. Bo ni sikit. Oh, jadi dulu ni. Kalau potong dah. Kita nak pakai dia. Sekarang. Minit. Oh ni agak besar. Ni tak ada bola tu. Teh, mana teh? Makan apa kita hari ni? Makan nasi putih kari ikan. Kari kosong. Boleh kan? Kalau orang utara panggil kari bodoh ni. Tadi gitu yang kari ikan. Syuf. Ya, makan sikit apa jadi nasi punya. Kari daging. Sorry. Tak ada banyak. Saya nak bawa ni, saya nak komplain sikit, saya sikit kecewa. Morocco? Enggak. Kat Morocco dapat macam ni? Tak ada bunyi. Okey, cukup lah.